أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله ولم يصلوا على نبيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk dalam satu majlis lalu mereka tidak mengingati Allah di dalamnya dan tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan majlis itu menjadi penyesalan, iaitu kerugian bagi mereka. Jika Allah mengkehendaki, dia akan mengazab. Jika Allah Ta'ala mengkehendaki, dia akan mengazab mereka, dan jika dia mengkehendaki, dia akan mengampunkan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu menjadi budaya dalam kehidupan. Mana bila kita kata budaya ni, dia jadi selawat ni jadi normalisasi. Mana jadi suatu yang dibudayakan dalam hidup. Maka rugi kepada sesiapa yang berada dalam satu majlis atau dalam satu program, dia mengabaikan untuk berzikir dan berselawat kepada Nabi SAW. Jadi menghidupkan sebarang majlis dengan zikir boleh dimulakan dengan bismillah dan disertai dengan doa dan selamat. Doa dan selawat. Itu maksud dia lah. Mana disuruh kita ni berzikir dan baca bismillah serta berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Qari, hadis ini menunjukkan bahawa berzikir dan kepada Allah dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adab utama dalam suatu majlis. Dia kalau masuk dalam majlis, kalau sekiranya orang yang menyampaikan ceramah, contohnya dia ni selawat pun tak ada, pujian pun tak ada, ini majlis ni dia rosak, tak ada berkat, kan? Tidak ada berkat. Jadi jika tidak dilakukan, ia bukan hanya menyebabkan kehilangan pahala dan keberkatan, tapi boleh mengundang kepada dosa. Kita buat majlis tu nak dapat pahala, tapi bila kita tak ikut apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dia boleh menjadi dosa pula. Majlis itu sebagai majlis dosa. Jadi Allah Ta'ala menghukum ataupun mengampuni atas kelalaian kita bergantung kepada sebab-sebab tertentu. Jadi kalau orang yang ada ilmu, dia tak nak buat, ataupun dia buat, dia melanggar daripada pesanan atau tata cara yang ditunjukkan dalam Islam, maka orang ni rugi lah. Dia akan jadi rugi kehidupan dia dunia dan akhirat. Jadi Allah Ta'ala boleh menghukum apa sahaja dan boleh juga mengampuni apa sahaja daripada kelalaian kita, iaitu dengan taubat. Jadi sekadar berzikir dengan nama Allah dan berselawat ke atas Nabi SAW dalam suatu majlis boleh menjadikan majlis itu diberkati. Sebab tu Nabi kata, mana-mana majlis yang tak ada selawat kepada aku, maka majlis itu ialah majlis bangkai, kan? Jadi Nabi umpamakan. Sebab apa? Sebab majlis itu tak ada berkat lagi. Jadi dengan sebab tu berkat ni penting, kan? Berkat ni penting. Kita selalu minta pagi-pagi, Allahumma barik.
barik lana, kan? Jadi kita minta berkat tau. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana. Kan? Kita minta pagi-pagi. Kerana apa? Berkat tu penting. Kalau kita contohnya mengaji tak ada berkat, tak ada ilmu. Dia mengaji tapi tak dapat. Keberkatan tu tak ada sehingga mengaji tu dia tak memberi kesan. Kerana apa? Hilang berkat. Jadi yang dikatakan berkat itu ialah ziyadatu alal khairi, makna bertambah dia punya baik. Kebaikan dia bertambah. Itu nama berkat. Jadi kalau kita buat satu benda amal tapi tak bertambah dari sudut kualiti dia, bertambah dari sudut kuantiti dia, tak ada lah kan. Maknanya dia sama je. Daripada dulu, kini dan selama-lamanya. Sama je. Dia tak ada. Jadi tak ada ziyadatu alal khairi. Maknanya tak bertambah kebaikan. Dia sama je. Jadi dengan sebab itu Ibnu Hajar mengatakan bahawa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia merupakan di antara amalan yang paling mudah tetapi paling besar ganjarannya. Selawat pada Nabi ni mudah. Kan? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau ikut pada ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu, dan beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita nak beramal dengan ayat tadi? Kan? Nak beramal, Allah Ta'ala perintah, wahai orang beriman, hendaklah engkau berselawat kepada Nabi dan salam. Maka cara kalau nak mengikut kepada ayat tadi, cara selawat dan salamnya ialah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kan? Itu cara nak faham, nak tuntutan ayat tu, dia punya selawat dia gitu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kan? Kita minta pada Allah, ya Allah, Allahumma salli, makna engkau berilah kebaikan. Selawat tu maknanya dengan erti kata rahmat. Selawat Allah Ta'ala kepada Nabi tu rahmat. Kan? Jadi itu yang disebutkan. Makna selawat ni dia amalan yang paling ringan tapi dia punya pahalanya paling besar. Kan? Jadi itu. Dan bila meninggalkan maknanya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan majlis tu dia boleh menjadi majlis dosa dan majlis maksiat, kan? Jadi itu yang kita kena fahamlah. Jadi amalan yang paling mudah dan paling besar ganjarannya, ia menjadi sebab turunnya rahmat Allah dan tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab apa selawat kepada Nabi ni dia tanda cinta. Kan? Makin banyak orang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin kuatlah kecintaan dia kepada Nabi. Jadi kalau kurang, maka begitulah kecintaan dia. Maka Syekh Mubarakfuri menjelaskan bahawa majlis yang kosong daripada mengingati Allah akan menjadi sebab penyesalan pada hari kiamat kerana peluang untuk memperoleh pahala telah disia-siakan. Kan? Jadi dengan sebab itu hadis ni
nak menunjukkan kepada kita bahawa menyebut nama Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baca Quran, zikrullah, itu adalah amalan-amalan yang dituntut kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala dan memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab tu kita kena ikutlah. Macam mana Nabi buat, kita kena ikut. Kan? Nabi rajin, Nabi ni orang yang paling banyak ingat Allah, maka kita orang yang kena jadi orang yang paling banyak ingat Allah. Ikut seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan sampainya hari kelahiran Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam menambah rasa cinta dan gembira kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tanda iman. Tanda iman. Kan? Kita punya hari jadi kalau orang tak sambut tak jadi masalah. Kan? Jangan kecil hati. Kalau anak kita tak sambut hari jadi kita, tak jadi apa. Kan? Itu tak jadi hal, bukan wajib. Kan? Kalau tak buat pun tak berdosa. Tapi Nabi SAW kalau kita tak ingat hari lahir dia, hukumnya berdosa. Sebab apa? Hukumnya berdosa sebab menyambut hari kelahiran Nabi itu tanda iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih wa min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu hatta aku ni lebih dicintai daripada kedua ibu bapa dia, anak-anak dia dan manusia keseluruhannya. Jadi itu kalau kita tak ingat Nabi, mau dia Rasul pun kita tak ingat Nabi, Allah malang. Kita menjadi manusia yang paling malang. Sedangkan kita ni hidup pada waktu ni semuanya atas berkat Nabi. Kita boleh datang masjid hari ni, semuanya atas berkat Nabi. Kita datang bersemayang berjamaah, semuanya atas asbab Nabi. Kita jadi iman dan Islam hari ni pun semua asbab Nabi. Kan? Kalau tak ada Nabi tu, kita tak tahu, jangan-jangan duduk dalam hutan. Kan? Pakai cawat aja rasanya. Kan? Jadi tu. Jadi bak untung. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.